Assalamualaikum, anda bersama saya Efi Saharudin dan ini adalah Mingguan Amans untuk berita-berita menarik yang berlangsung antara 3 sehingga 9 Mac 2025. Umum anda ketahui bahawa minggu lalu berlangsungnya MWC Barcelona 2025 dan saya, Fahim dan Nazrin, berkesempatan untuk pergi ke sana secara fizikal. Jadi saya nak sentuh benda pertama yang saya rasakan unik dan diperlihatkan secara rasmi di sana, iaitu Xiaomi Modular Camera System. Ini adalah sebuah peranti konsep yang mungkin mengubah lanskap bagaimana kamera digunakan pada sebuah telefon pintar. Ianya sebuah lensa yang boleh disambungkan secara magnet di belakang sebuah Xiaomi 15 yang diubah suai, dan ianya dilengkapi dengan sensor Micro Four Third. Anda tahu bahawa majoriti kamera di pasaran sekarang nak 1 inci pun susah, mungkin 1.55 saja digunakan sekarang, tapi Xiaomi kata kita gunakan Micro Four Third, dan ianya adalah sebuah sensor baharu yang diberi nama sebagai Light Fusion X. Mereka tak katakan dengan siapa mereka bekerjasama untuk Light Fusion X ini, cuma ianya adalah pelbagai perkara yang mereka pelajari dengan kerjasama dengan Leica tempoh hari, dan juga apabila melancarkan Xiaomi 12S Ultra beberapa tahun yang lalu yang boleh mengambil lensa Leica M-mount. Yang menarik dekat sini ialah walaupun ia sebuah peranti konsep, di reruai mereka saya gunakan sekitar setengah jam, ianya berfungsi dengan cukup pantas tanpa sebarang isu dan boleh dikatakan dah ready untuk final product. Pihak Xiaomi sendiri seperti orang kata confident bahawa produk ini akan ditawarkan dalam masa terdekat, tetapi pasarannya bukan untuk orang yang sudah memiliki peranti mercu. Sebenarnya mereka melihat sebagai, katakanlah anda beli sebuah peranti mid tier, Redmi katakan, anda mungkin tak berpuas hati dengan kemampuan kamera peranti tersebut yang tak sama dengan mercu. Jadi dengan modular system ini anda boleh beli, anda boleh sambungkan kepada peranti anda dan anda boleh menikmati kemampuan fotografi yang lebih baik berbanding dengan apa anda nikmati sekarang. Jadi ataupun tidak untuk ditawarkan kepada orang ramai, nantikan di Amans dan nantikan pengumuman oleh Xiaomi dalam masa terdekat. Tidak kurang menariknya juga ialah Realme Interchangeable Lens Concept. Sebuah lagi konsep, tetapi kali ini macam saya katakan tadi, ada Xiaomi 12S Ultra sebelum ini. Ini giliran Realme pula untuk memperkenalkan sistem yang sama, di mana sebuah peranti yang tak pernah dilancarkan datang dengan sebuah lensa 1 inci dan juga boleh dipadankan dengan lensa M-mount oleh Leica. Dalam demo mereka perlihatkan di reruai, ianya memaparkan kemampuan fotografi yang lebih baik jika dibandingkan dengan sebuah iPhone 16 Pro Max. Saya lihat sendiri depan mata, bukan orang kata video yang mereka share. Memang gambar dalam situasi pencahayaan yang kurang baik, gambar nampak lebih terang, kesan bokeh nampak lebih realistik dan imej yang ditangkap nampak lebih tajam. Walaupun menarik, tidak seperti Xiaomi, Realme kata ini hanya sekadar sebuah orang kata peranti eksperimen untuk memperbaiki kemampuan computational fotografi mereka. Jadi mereka rasakan okey, kita test pakai lensa sebenar Leica, padankan dengan lensa ini dengan sensor 1 inci, kemudian mungkin hasilkan satu algoritma yang kemudian boleh digunakan pada peranti mereka, dan dengan harapan bahawa dengan adanya algoritma ini, kemampuan fotografi yang sebaik lensa sebenar dan juga sensor 1 inch boleh dinikmati pada peranti Realme. Tak seperti Xiaomi, Realme katakan bahawa peranti ini hanya sekadar konsep sahaja. Jadi orang kata don't get your hopes up pasal ianya mungkin tidak akan ditawarkan secara rasmi. Baiklah, dua peranti saya katakan tadi mungkin konsep tak akan ditawarkan, bukan lagi realiti, tetapi di MWC ada Nubia Focus 2 Ultra. Ini adalah peranti yang memang dah dijual, dan menarik juga dekat sini ialah ianya mengambil inspirasi pada sebuah kamera digital sebenar. Peranti ini di bahagian belakang ada focus ring, di mana bila anda putarkan bukan saja anda boleh kawal zoom, tetapi anda juga boleh mengubah aperture yang digunakan pada lensa kamera. Dan lebih unik dekat sini ialah kalau Realme dan juga Xiaomi memberikan tumpuan kepada peranti kelas mercu yang diubah suai, Nubia Focus 2 Ultra ini adalah sebuah peranti kelas permulaan. Saya katakan begini pasal ianya sebuah peranti yang hanya menggunakan chip Unisoc, dan pada ketika ini tak ada harga dan tidak ada perancangan untuk membawanya masuk ke pasaran Malaysia. Kita pergi pula pada segmen cermin mata pintar pasal di MWC Tecno. Ya, Tecno, bukan Samsung, bukan Asus, bukan pengeluaran yang lebih besar. Tapi Tecno melancarkan dua cermin mata pintar, iaitu Tecno AI Glass dan Tecno AI Glasses Pro. Kedua-dua cermin mata pintar ini dipasarkan sebagai pesaing kepada Ray-Ban Meta, iaitu cermin mata pintar dengan jualan tertinggi. Kalau anda baca laporan kami di Amans tahun lalu, Meta mengatakan mereka menjual 1 juta pasang Ray-Ban Meta dan merancang untuk menjual sekitar 10 juta lagi dalam masa terdekat, pasal dilihat sebagai pengganti kepada telefon pintar yang ada di tangan sekarang.
Dan Tecno mempunyai yang kata beberapa kelebihan nak dibandingkan dengan Ray-Ban Meta, pasal bukan saja ada kamera lebih besar 50 megapiksel, malahan pada model Pro ada orang kata display terbina pada lensa. Jadi kalau anda rasakan Ray-Ban Meta ni okey tapi tak ada display, Tecno AI Glasses ni ada. Jadi pada waktu ini sekali lagi ianya hanya akan dipasarkan di pasaran terpilih sahaja. Malaysia tak ada perancangan lagi. Dan satu lagi kelebihan yang ketara ada pada cermin mata pintar Tecno ini ialah ianya boleh digunakan selama 11 jam berterusan berbanding 4 jam sahaja pada Ray-Ban Meta. Inovasi tidak terhad kepada telefon, pada konsol dan juga pada cermin mata pintar kali ini, tetapi Lenovo menggunakan pentas MWC untuk memperkenalkan dua produk yang juga konsep tetapi menarik. Salah satunya ialah Lenovo Yoga Solar PC. Ini adalah sebuah komputer riba yang mempunyai panel solar di bahagian belakang. Anda pasti tahu bila anda pergi dekat luar, pergi camping, orang kata battery anxiety itu adalah sesuatu yang betul, sesuatu yang benar. Anda mungkin kena limit jumlah anda gunakan laptop di luar kerana tak ada pengecas. Jadi dengan peranti konsep ini, Lenovo kata di masa hadapan anda tak perlu risau lagi bahawa komputer riba anda akan kehabisan bateri, pasal keseluruhan panel belakang laptop ini mempunyai panel solar. Menurut wakil Lenovo di Ruai mengatakan bahawa dengan sekitar 30 minit pengecasan di bawah cahaya matahari yang optimum, anda boleh dapat sekitar 1 jam penstreaman video tanpa masalah. Pada waktu ini, komputer riba ini boleh berfungsi menggunakan solar sepenuhnya. Jadi anda tak perlu pasang segala power, tak ada bateri boleh jalan. Boleh gunakan hybrid solar dan juga bateri, dan juga boleh gunakan sepenuhnya malam kuasa. Sekali lagi, ianya konsep. Lenovo kata mereka rasakan produk dah ready, cuma sekarang mereka hanya perlu memastikan panel solar yang digunakan adalah lebih rugged, pasal tak mahu bila dah beli panel solar ni sensitif, pecah dan mungkin akan menyukarkan pengguna. Tapi hakikatnya ialah benda yang mungkin dalam orang fikir, kenapa tak letak panel solar kat belakang laptop? Ini dah ada, cuma sekarang perlu melepasi QC terlebih dahulu sebelum boleh diberikan ke tangan anda. Kita pergi pada berita yang agak serius, iaitu Singapura menahan 3 individu yang didakwa menyeludup chip Nvidia dari Singapura ke China menerusi Malaysia. Jadi 3 individu ini, salah seorangnya ialah warga China, telah ditahan dengan mereka dikatakan membeli pelayar daripada Dell Technology dan Supermicro yang kemudian dieksport ke Malaysia. Daripada Malaysia, ianya kemudian diseludup pula ke negara China secara haram. Dan jika anda follow Mingguan Amans, anda pasti tahu bahawa Amerika Syarikat menggunakan pelbagai sekatan teknologi khususnya untuk chip AI ke atas China bagi memastikan China tidak akan memintas mereka sebagai kuasa besar kecerdasan buatan. Dan pada waktu ini pihak kerajaan Malaysia juga telah mengatakan akan melakukan siasatan sama ada benar ataupun tidak Malaysia dijadikan pusat transit untuk mengeksport produk ini ke China. Kita tidak mahu Malaysia mempunyai orang kata reputasi yang buruk, pasal kita sudah pun punya reputasi sebagai tempat transit untuk orang kata penyeludupan haiwan liar dan juga orang kata perdagangan manusia. Dan dengan Donald Trump sekarang sangat orang kata trigger happy nak kenakan sanction kiri dan kanan, kita tak mahu dia kata oh kita dah tolong China, takut Malaysia pula dikenakan sekatan yang sama seperti China dalam masa terdekat. Dan akhir sekali kita lihat nilai kripto jatuh bergolek lagi. Minggu lalu ianya turun ke sekitar 88,000. Ini adalah lebih rendah berbanding minggu sebelumnya. Pasal minggu ini Donald Trump mengatakan Amerika Syarikat akan mempunyai rizab untuk mata wang kripto dan juga aset digital. Kalau beliau umum kenapa nilai kripto jatuh, pasal jangkaan asal ialah Amerika Syarikat akan melakukan pembelian lebih banyak mata wang kripto dan juga aset digital seperti dilakukan oleh El Salvador. Tetapi sebaliknya ialah Kerajaan Amerika Syarikat hanya akan mengumpul ke semua mata wang kripto dan juga aset digital yang dirampas daripada kegiatan jenayah untuk kegunaan kebangsaan. Oleh kerana tiada pembelian mata wang kripto oleh Amerika Syarikat dalam jumlah yang besar, nilai kripto jatuh tergolek lagi. Dan ketika video ini dirakam, harga nilai satu kripto dah jatuh lagi ke sekitar 82,000 USD. Jadi jika anda orang kata ada diamond hand nak simpan, sila simpan. Kalau nak buy the dip, sekarang masanya. Tapi hakikatnya nilai kripto sekarang dah terumbang ambing, turun berbanding dengan apa yang berlaku selepas Donald Trump menangi pilihan raya presiden tahun lalu. Jadi sekian saya, Fisarudin. Ini adalah Mingguan Amans. Jumpa anda di minggu seterusnya. Bye-bye.